Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Actually video ni saya buat sebab saya nak tunjuk cara yang betul lah buat ebook guna AI. Baru-baru ni saya ada beli panduan, saya nampak kat Facebook lah kan, iklan. Dia ajar cara nak menjual ebook guna AI. Tapi bila saya go through dia punya modul tu, part nak buat ebook tu saya agak kecewa lah sebab dia just bagi arahan kat AI, buat ebook sekian-sekian, lepas tu dia copy, paste, convert PDF. So saya rasa macam, ini tak betul ni. Sebab benda tu kita jual tau. Bila kita jual, kata kalau kita jual RM40 ke RM30 sekalipun, value yang kita kena bagi tu kena berbaloi lah. Supaya bila orang bayar, dia rasa berbaloi, dia tak rasa tertipu. Bila kita jual something yang, sorry to say lah, sampah, kan, nanti bila orang dah bayar, dia tengok kualiti ebook pun dengan ayat berterabur, lepas tu copy paste macam tu, tak kemas, dia akan rasa tertipu. Oleh disebabkan itu, dia akan rasa macam dia kena scam dan dia tak nak beli ebook orang lain pula. Lepas dia rasa semua pun scam. Padahal ada je yang berkualiti. Okay, so ni saya tunjuklah cara yang betul bila menggunakan AI. Tapi sebelum tu, anda kena bayangkan AI ni tak wujud. Okay, cuba anda bayangkan AI ni tak wujud. Kalau anda buat sendiri, apa step dia? Of course anda akan fikir tajuk dia macam mana, okay, isi kandungan dia macam mana. Lepas tu anda akan buat step by step, betul. Sama juga macam AI. Kalau anda guna AI, anda kena buat step yang sama. Cuma AI ni, dia akan bantu anda percepatkan proses. Okay, anda tak perlu nak type satu-satu. Okay, AI dia akan percepatkan proses. Tapi anda still kena review lah. Anda kena tengok balik, check apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Lepas tu, barulah anda masuk dekat ebook anda tu. Okay, supaya bila orang baca, dia nampak lah isi kandungan dia berkualiti. Okay, kalau anda jual buku kan, buku biasa, fizikal, anda perlu hantar, anda perlu bayar orang untuk review. Okay, untuk check setiap perkataan tu, apa yang perlu betulkan, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu ditambah. Dia akan check. Barulah anda punya buku tu boleh publish dekat perpustakaan ke, dekat kedai-kedai buku ke. So, kalau anda nak buat ebook menggunakan AI, anda kena juga buat review sendiri. Maksudnya, walaupun AI tu dia hasilkan konten untuk ebook anda masih kena tengok. Anda kena check, double check. Kalau boleh, triple check. Sebab ebook tu anda jual, orang bayar anda. Okay, so anda kena buat dengan betul lah. Okay, so saya guna ChatGPT ni. Saya harap anda semua adalah akaun ChatGPT ni. Cuma yang ni saya pakai yang berbayar. Kalau yang free, saya tak sure dia punya limitation ni macam mana. Tapi anda kena cuba dululah. Dia ada limit dia kalau yang free. Okay, so bila anda nak buat ebook, anda first kali anda kena minta AI cadangkan tajuk yang betul. So katalah ebook yang saya nak buat ni ialah ebook berkaitan dengan cara nak berhenti merokok. Okay, kita target orang yang nak berhenti merokok. So buat cadangkan tajuk, kita buat dulu cadangkan tajuk. Kita buat dulu tajuk dulu lah. Cadangkan tajuk yang sesuai untuk ebook panduan berhenti merokok. Okay, so daripada sini kita boleh nampak beberapa tajuk yang AI cadangkan. So kat sini dibagi, dia siap bagi nada lagi, nada serius, gaya serius, gaya inspirasi, emosi, gaya santai dan mesra, gaya provokatif, macam-macam kat sini lah. Okay, so kat sini saya ambil yang profesional. Okay, bebas nikotin, panduan lengkap berhenti merokok secara kekal. Okay, yang ni kita pilih yang ni. Okay, kita bagi tahu AI, saya pilih tajuk bebas nikotin, panduan lengkap berhenti merokok secara kekal. Lepas tu saya minta dia cadangkan isi kandungan serta topik.
dalam e-book. Kita buat satu-satu. Kita buat kandungan pula. Okey. Contoh macam kat sini. Dia ada bagi pengenalan. Dia ada format dia kan. Pengenalan. Dia bagi tahu kat sini. Kenapa e-book ni ditulis. Siapa yang patut baca. Apa hasil yang bakal pembaca capai. Nombor 1. Bab 1. Kenali musuh. Apa sebenarnya ketagihan nikotin. Bab 2. Bab 3. Bab 4. Bab 5. Bab 6. Bab 7. Bab 8. Lepas tu, barulah anda buat setiap bab ni. Setiap bab ni maybe anda nak buat 1 muka surat ke, 2 muka surat ke. Okay. So dekat sini, kita minta dia buat pengenalan dulu. Okay. Mula tulis pengenalan. Okay. Kat sini baru kita nampak AI dia buat untuk pengenalan sahaja. Di bawah ini adalah draft pengenalan e-book untuk tajuk Bebas Nikotin, Panduan Lengkap Berhenti Merokok Secara Kekal. Okey, so dekat sini dia bagi tahu pengenalan. So pengenalan ni anda boleh buat sebagai 1 muka surat. Okey, so kat sini anda kena bacalah. Jangan terus copy paste, kena baca apa yang perlu diubah, apa yang perlu ditambah. Contoh macam ni pengenalan. Nama tak ada. Okey, nama tak ada, kita letaklah nama. Masukkan nama Ali bin Daud, Ali bin Hanif sebagai penulis. Okey. Lepas tu dia tulis balik, dia masukkan oleh Ali bin Hanif. Nampak macam ni. Okey. Lepas tu saya pun rasa macam ada yang kurang kat sini contoh kan. Okey, kita masukkanlah masukkan sebab kenapa penulis buat e-book ni. Okey. Dan berikan sedikit pengalaman lampau si penulis. Okey, ini contoh pengenalan yang bagus sebab kita bagi arahan lebih daripada sekali sebab kita takkan puas hati dengan first result. Jadi macam ni. Merokok mungkin bermula dengan 1 botol rokok. Okey, atas cuba-cuba. Kenapa saya tulis buku ini? Saya sendiri pernah berada di tempat anda. Saya mula merokok ketika berumur 17 tahun, bla 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 kat sini. Okey, ini contoh pengenalan yang bagus. Bukan just copy paste tanpa melihat isi kandungan. Okey, so katalah ini pengenalan yang anda nak buat. Sekarang anda buka Canva. Okey, Canva, tekan butang home Canva. Lepas tu anda search kat sini book template. Okey, book template. Okey, so kat sini dia ada banyak template buku ataupun e-book yang anda boleh pilih. Kat sini dia dah siap lah. Contohnya macam ni dia ada 6 muka surat. Cuma yang ni versi Pro. Kalau Pro, anda boleh ambil langganan Pro ni yang sehari pun boleh. RM5 sehari ataupun seminggu RM12. Anda kena buka anda punya dekat Android. Apple saya tak tahu. Kalau macam MacBook ni, kalau saya buka MacBook, saya daftar Pro kat sini, dia minta RM70 sebulan. Tapi kalau anda guna Android, dia ada option untuk langgan sehari ada, seminggu pun ada. Ketika video ni dibuat lah. Tapi tak tahulah in future. Okay. So katalah yang saya nak ambil yang template. Mana template yang free ni? Sekejap semua yang pro je ni. Contoh kita ambil yang ni lah Kat sini dia ada 4. Okay. Customize this template. So saya gunakan template ni untuk buat e-book. Okay, so untuk pengenalan. Okay, pengenalan ni saya nak letak kat sini. Okay, yang ni katalah ni saya delete dulu. Delete. Okay, saya nak masukkan pengenalan kat sini. Saya masukkan just text box kat sini. Pengenalan ni saya copy. Dan masuklah dekat mana tadi? Hilang dah.
copy, paste masuk sini. Okay. So dekat sini, kita susun lah. Kita bagi kemas sikit. Okay. Yang ni, kita highlight semua, kita susun sikit. Macam ni kan. Okay. Susun bagi kemas. Bagi cantik. Barulah orang nak beli tu dia rasa berbaloi. Lepas tu kat sini anda boleh apa? Masukkan gambar. Dah siap satu muka surat. Okey, masukkan dia punya tajuk tadi. Langkah pertama menuju kehidupan baru, pengenalan. Masukkan dekat atas. Sorry. Kan kemas tu nampak cantik. Ini baru satu muka surat lah. Okay. Kalau anda nak bagi kemas lagi, anda kena buat sendirilah. Dah siap satu muka surat. So anda sambunglah untuk muka surat yang seterusnya. Kan? Yang ni maybe anda nak tambah yang ni ke, duplicate ke apa semua kat sini. Nak tambah gambar ke, nak gunakan template yang lain ke. Okay, bila dah siap, setelah dah siap ni, anda just tekan butang share. Lepas tu download sebagai PDF. Pilih PDF standard ni. Tekan butang download. Barulah anda punya ebook tu siap. Dan nampak cantik kemas. Macam ni. Ni ebook yang saya buat tadi. Kemas ni. Cuma kena buatlah cover yang elok sikit. Dalam Canva ni pun dah ada dia punya design, baik design untuk buat gambar. Okay. So ini contoh arahan yang betul lah. Okay. Lepas tu anda boleh teruskan. Okay. Sila sambung. Bab 1. Okay. Baru kita suruh dia sambung. Dia bagi tahu kat sini. Ini adalah bab 1. Okay, dia buat apa itu nikotin. Dia bagi tahu penerangan dia. Ketagihan, bla 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 semua ni. Okay. Dia bagi tahu statistik. Ni dah kira bab 1 lah ni. Kalau anda nampak ada yang perlu ditambah ke, perlu dibuang ke, anda just bagi tahu je kat sini. Bagi tahu apa yang anda nak tambah. Apa yang anda nak keluarkan ke. Okay, semua kena bagi kat sini. Lepas tu ulang langkah-langkah ni sampai ke bab 2, bab 3, bab sampai habis. Barulah anda boleh jual anda punya ebook tu. So bila orang baca, dia tak ada rasa macam kena tipu. Dia akan rasa berbaloi lah. Kan bila dia buka ebook, nampak kemas. Inilah ebook yang dia bayar kan. Okay. So itu sajalah. Cuma video ni saya buatlah sebab saya kesian lah pada orang yang dah beli panduan tapi dia dapat taklah. Okay, itu je. Saya harap video ni bantu. Kalau anda rasa video ni okay, video ni memberi manfaat, silalah share dengan orang lain. Okay, itu saja. Assalamualaikum.